Dengar sini semua sekali. Apabila mendapat hukuman, 3 barisan di hadapan saya, gerak. Skuad hendaklah bersedia, berlari, berbaris dalam 3 barisan, di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya menghadap. Faham itu skuad? 3 barisan di hadapan saya, gerak. Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri dalam 1 barisan, baras. Dari kanan, nombor. Nombor ganjil 1 langkah ke hadapan, genap 1 langkah ke belakang, gerak. Orang yang di sebelah kanan sekali diam, nombor ganjil ke kanan, genap ke kiri, barisan kanan dari kiri, pusing. Jadikan 3 barisan, cepat jalan. Assalamualaikum dan selamat pagi skuad. Pada hari ini saya akan mengawalkan skuad. Penanda di sebelah kanan ialah kadet A, di sebelah kiri sekali kadet B. Itu adalah barisan hadapan. Yang tengah-tengah juga, yang belakang-belakang juga. Hukuman salah jangan dibuat, hukuman saya yang benar hendaklah dibuat dengan betul dan cergas. Faham itu skuad? Setingkat lagi pelajaran anda dalam kawat kaki adalah bergerak ke kanan dalam masa henti. Apabila mendapat hukuman, lihat sini. Saya akan membuat pertunjukan penuh, senang diri, rehatkan diri. Terus lihat di sini, saya akan membuat pertunjukan penuh. Bahasa hukumannya bergerak ke kanan, kanan, pusing. Tujuan mengajar pelajaran ini diajar untuk membolehkan anda membuat pergerakan ke kanan pusing dalam masa henti dengan betul dan cergas. Hukuman dan perbuatan daripada saya, pandang baik-baik skuad, pandang baik-baik skuad, pandang baik-baik skuad. Bergerak ke kanan, kanan, pusing, 1, 2, 1. Semula. Itu adalah pertunjukan yang penuh. Oleh sebab mengajar dan belajar, maka pergerakan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. Tiap-tiap bahagian diberikan nombor. Terus lihat di sini. Saya akan membuat pertunjukan dengan nombor beserta dengan ulasannya, sekali hukuman dan perbuatannya. Sekali pandang baik-baik skuad. Bergerak ke kanan dengan nombor kanan pusing 1. Itu adalah skuad 1. Skuad hendaklah berpusing 90 darjah ke kanan di atas tumit kaki kanan, hujung kaki kiri apabila sampai ke hala yang baru. Tapak kaki kanan terletak di atas tumit menyerong ke kanan, kedua-dua lutut lurus, badan tegak. Seperti kedudukan saja, keberatan badan di atas kaki kanan. Ada apa-apa soalan dengan skuad 1 skuad? Jika tiada, saya akan teruskan dengan skuad 2. Semula. Skuad 2. Itu adalah skuad 2. Apabila mendapat hukuman, skuad 2 hendaklah mengangkat kaki kiri dan hentak kepada kaki kanan. Seperti kedudukan sedia, badan tegak, kepala langut dan lurus, pandang hadapan. Ada apa-apa soalan dengan skuad 2 skuad? Semula. Terus saya akan latihkan skuad dengan nombor hukuman daripada saya, perbuatan daripada skuad. Skuad hendaklah berteriak dengan masa. Bergerak ke kanan dengan nombor kanan pusing. Skuad 1, skuad 2. Semula. Saya akan latihkan skuad dengan penuh. Hukuman daripada saya, perbuatan daripada skuad. Skuad hendaklah berteriak dengan masa. Bergerak ke kanan, kanan, pusing. Menghadap ke hadapan, kiri, pusing.